kawan memang tertarik betul dengan komen ni. Sebab ada benda yang kawan nak sampaikan kepada kalian semua. InsyaAllah. Kawan dulu dengan arwah bapak kawan ini. Ni kira bapak kawan lah. Ni kawan. Gini. Tengok jari kawan bengkok ni. Gitu. Yang mana faham-faham. Tapi gini. Masa arwah orang tua kawan sihat pun, kawan mandikan dia juga. Kawan mandikan dia, kawan bersihkan tubuh badan dia. Apa lagi time dia sakit. Kalau dia sakit dekat hospital, dia mesti ndak kawan juga yang melayani dia. Okey, sahabat-sahabat semua, apabila mak bapak kita dah tak ada, kita jangan tinggallah doa untuk dia. Ya. Dia ada beza. Wali-walidaya dengan wali-walidina berbeza. Wali-walidaya untuk mak bapak kita saja. Wali-walidina untuk mak bapak kita, datuk nenek kita, moyang-moyang kita sampai ke atas. Ya. Kalau kawan-kawan selalu amalkan, Allahumma fillana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayani saghira. Try cuba tengok amal 300 kali satu hari, insya-Allah ya, ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau tak percaya, cubalah. Kalau tak percaya, cuba insya-Allah. Cuba try amal 300 kali satu hari. Insya-Allah. Kawan jamin insya-Allah. Insya-Allah. Try. Okey, yang ada mak bapak tu hargailah mak bapak. Selagi dia orang masih ada, layanilah dia. Walau dia nak ke mana ke, selagi yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita beritahu dia, kita cakap kita tak mampu. Ya, tapi kalau selagi kita mampu, layanlah. Walau dia nak ke mana, ke timur, ke barat, ke mana, atas ikut kemampuan kita lah. Ya, layanlah. Kawan tak pernah terkilan orang tua kawan meninggalkan kawan, cuma kawan rasa tak puas. Itu saja. Kawan rasa tak puas. Kawan tak terkilan lah, tak pernah buat itu, tak pernah buat ini, ke apa ke, tak pernah. Tapi kawan rasa tak puas. Itu saja. Okey, sahabat-sahabat semua, jagalah mak bapak kita. Allahumma fillana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayani saghira. Kalau kawan salah, tolong perbetulkan yang lebih mahir, yang lebih faham lagi. Okey, mantap.